manusia kepada kebaikan, satu motivasi yang begitu luar biasa yang dikisahkan di dalam kisah ini. Bukan rasul, bukan hanya rasul yang diutuskan, tetapi supporter dia, seperti mana uh, Habibun Najjar, yang mana dia sangat concern ataupun kita kata sangat ingin orang lain juga merasakan kenikmatan iman, merasakan kebenaran itu, nak mereka dapat. Itu perlu ada pada kita sebenarnya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, mesti ada ghirah. Ghirah ini maksudnya keinginan orang lain pun nak dapat, orang lain pun nak kena rasa juga kemanisan iman, kemanisan Islam, kebenaran itu, dan juga rasa semangat untuk buat kebaikan. Kita kena ada perasaan itu. Walaupun ada kalanya kita ni apabila nak ajak orang baik, orang tak berapa nak suka. Apabila kita cegah orang buat tak baik, kita akan dibenci. Maka itu adalah merupakan daripada lumrah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, orang-orang yang yalah. Sehingga kalau kita tengok dalam kisah ini, Habibun Najjar itu yang datang daripada ujung kota tersebut sanggup datang, mereka ajak apa ni, dia punya masyarakat untuk ikut kepada Rasul yang telah diutuskan ni, kebenaran tu. Tapi akhirnya dia dipukul dan dipijak-pijak dia sehingga dia syahid, meninggal dunia. Tetapi waktu dia meninggal tu dia dapat balasan yang sangat luar biasa, sampai dia kata, aduh, sayangnya lah kalaulah kaum aku ni, kalaulah masyarakat aku ni dia tahu apa yang aku dapat daripada keampunan Allah, daripada kemuliaan Allah berikan kepada aku setelah aku mati ni, mesti mereka akan beriman. Jadi dia rasa semangat, kalau aku nak hidup balik, nak bagi tahu kat dia orang, tapi tak dapat lah kan. Jadi itulah sebenarnya kenapa Nabi juga suka kepada surah Yasin ni. Dan Nabi SAW mengatakan dia sebagai jantung Al-Quran. Kerana ia dalam kisah seperti ini juga adalah memberikan semangat semangat dan motivasi kepada Nabi untuk teruskan dakwah Nabi, dan Nabi sendiri memahami bahawa itu adalah merupakan umrah dakwah di dalam penentangan ataupun apa yang ditimpakan kepada mereka yang berdakwah. Baik, hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Azab dari Allah SWT, iaitu apa namanya, berupa daripada satu teriakan yang saja mereka hancur dan mati. Jadi ketika mereka mati, kalau tadi sebelum ini apabila Habibun Najjar itu dia meninggal dunia, dia untung, sebab dia tu untungnya dapat apa? Dapat balas. Tapi sebaliknya, apabila mereka ni mati kerana azab Allah SWT, kerana mereka ingkar, mereka jadi rugi. Kalau Habibun Najjar untung, dia ni rugi. Ya hasratan al ibad, kan, sebelum ni alangkah ruginya. Lah yang disebutkan dengan husnul khatimah dan balasan yang baik setelah meninggal dunia. Adapun kaum dia adalah yang menentang. Kemudian tak cukup menentang, mereka kita panggil agresifnya sikap mereka tu, melawan dan tak mau ikut kepada para rasul dan melawan. Maka apa kesan dia setelah dia mati?
sebelum mati lagi sudah diturunkan azab, mati mereka berada dalam kerugian dan penyesalan yang sangat-sangat, kerana yang menanti kepada mereka setelah itu adalah azab Allah SWT di akhirat. Baik. Yang hari ini yang kita sebutkan adalah Allah cerita tentang umat-umat yang sebelum ini, yang juga apabila sikap mereka sama terhadap utusan Allah, setiap kali mereka diutuskan Rasul untuk mengajak mereka kepada kebaikan, mereka telah pun tolak. Bahkan mereka olok-olok, mereka menentangnya. Kata Allah, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Jadi, adakah mereka tak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum mereka yang telah pun mendustakan kepada para rasul? Apa yang berlaku kepada mereka? Orang itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu ahlakna, iaitu kami binasakan kepada mereka. Kan? Kami binasakan kepada mereka. Dan apabila mereka dah mati, maka tak boleh lagi mereka untuk kembali balik kat dunia. Mungkin mereka kata, ya Allah, hidupkan balik aku kat dunia ni, aku akan ikut para rasul tu, kami akan taat. Tak adalah. Hanya peluang hidup tu sekali. Dia tak ada lagi peluang lain. Macam kita yang kita ada sekarang ni, hanya sekali peluang. Itulah apabila kita ni dalam Ramadan, ialah ini peluang kita yang ada. Jangan ingat kita sempat ke nak Ramadan yang akan datang. Siapa yang tahu. Berapa ramai daripada saudara mara kita, berapa ramai kawan-kawan kita yang sebelum ini berRamadan bersama dengan kita. Tapi ternyata ada dan mereka yang Ramadan tahun ni dah tak ada dah. Jadi kita pun sebut fulan dah tak ada dah. Fulan tak sempat Ramadan tahun ni. Satu hari nanti nama kita dia akan naik ke atas tu. Najimuddin kan. Dulu ada dengan kita. Macam tu. Nanti kita punya nama pula naik macam tu lah. Sama juga dalam WhatsApp yang kita tengok. Apa namanya, telah kembali ke rahmatullah ke, atau innalillahi raji'un fulan dalam ini. Satu hari nama kita akan ada kat situ. Sekarang ni nama orang lain lah kita baca. Kan. Jadi apabila demikian, bermakna kita ni hanya ada peluang sekali ni lah dalam kehidupan ni. Maka kita perlulah pastikan dalam kehidupan kita yang kita ada ni, kita betul-betul ambil peluang yang telah pun diberikan, iaitu dengan kita berpegang dengan apa yang telah pun diajarkan kepada kita atau yang telah pun dibawakan kepada kita oleh Rasulullah SAW daripada wahyu yang telah disampaikan, Al-Quran, daripada sunnahnya Rasulullah SAW, daripada syariah yang telah dibawa. Maka itu adalah merupakan yang perlu untuk kita ambil pastikan. Kalau kita tak ada lagi dah untuk nak kembali lagi untuk kita kembali balik kat dunia ni. Sebab apa? Sebab orang-orang yang kita panggil tidak beriman ni, mereka ni kebanyakannya mereka keliru. Dan ada yang antaranya mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Maksudnya kita mati, kita hidup balik. Ini ada fahaman dipanggil reincarnation. Pernah dengar kan? Ada agama yang mengatakan kita ni hidup ni dunia je. Tak ada akhirat. Jadi kita akan duduk pusing kat dunia ni lah. Nanti kita akan mati. Dan tu kita hidup balik. Kan? Reincarnation. Tapi hidup balik ni pula, ikutlah. Kalau dia baik, dia jadilah orang yang bagus pula. Dia hidup kemudian. Kalau dia tak baik, dia hidup jadilah orang yang tak baik ataupun jadi haiwan. Itu adalah merupakan daripada fahaman yang mengarut lah kan. Tapi ialah mereka cuba untuk menyatakan tak ada akhirat. Dunia je. Duduk circle macam tu je. Ini Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Kenyataan adanya golongan seperti ini. Dan hari ini memang ada lah agama yang mengatakan adanya reincarnation. Reincarnation ni maksudnya dia boleh untuk hidup balik lagi. Kan? Ada juga kalau kita tengok
yang mengatakan bahawa mengatakan tak ada, hidup sekali je, lepas tu mati pun mati habis macam tu je. Kan, itu golongan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin kata kita tak ada akhirat, kita hidup sekali kat dunia, jadi kita pulun lah gila-gila kat dunia ni, kan. Enjoy lah kat dunia ni, tak adalah batas, tak ada apa pun, buatlah. Kan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, salah satu daripada iman kita adalah kita akan kembali kepada Allah, yang disebutkan al-imanu bil yaumil akhir, iaitu beriman kepada akhirat. Kita ada akhirat, kita ada yang disebutkan 5 umur yang kita lalui. Sebab tu kalau kita baca kitab Imam Haddad, dipanggil Sabilu Indikar, peringatan tentang umur insan. Ada 5 umur. Umur pertama, umur kita di alam roh, kita belum lagi dijadikan jasad, tapi kita dah ada dah. Sebab tu kita dikumpulkan di Arafah untuk ikat janji dengan Allah. Umur kedua, umur kita yang disebutkan di dalam kehidupan dunia ni. Sejak daripada kita dalam rahim ibu kita, kemudian kita lahir, kemudian kita dah sampai tua, kita mati. Maknanya itu umur kedua. Kita pindah pula umur ketiga, iaitu umur dalam kubur, iaitu alam barzakh. Ni umur ketiga, kita kena lalui umur ni. Kita semua akan jadi, kita calon-calon mayat, kita calon-calon jenazah kita ni semua. Kita akan calon untuk duduk dalam dunia, dalam waktu ni, dalam umur ni, iaitu alam barzakh. Daripada alam barzakh kita akan dibangkitkan pula di alam akhirat. Setelah berlakunya kiamat, kita akan duduk alam akhirat ni, menempuh kepada apa yang dijanjikan. Yang kita kalau dalam talqin tu, kita kata ketahuilah bahawa sesungguhnya mahsyar itu hak, iaitu perkumpulan yang akan kita kumpulkan nanti ketika mana kita dibangkitkan dan dikumpulkan. Dan sesungguhnya sirat itu hak, siratul mustaqim, iaitu jambatan itu hak. Sesungguhnya hisab itu hak, iaitu untuk kita nanti dibicarakan. Sesungguhnya mizan atau timbangan itu hak, kan. Jadi kita akan menempuh kepada apa yang ada pada akhirat nanti. Sebab itu iman kita, rukun iman kita, kan. Iman bil yaumil akhir. Dan kemudian setelah itu diputuskan, masuklah umur kelima. Umur kelima ni maksudnya umur last sekali kita akan dapat keputusan sama ada seorang itu akan masuk ke dalam syurga ataupun dalam neraka. Kan, sebab tu dalam Ramadan ni, salah satu yang Nabi suruh kita selalu ulang-ulang, yang mana dua kalimat ni, doa ni adalah yang akan kamu sangat-sangat perlukan, iaitu nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada engkau syurga dan aku minta lindung daripadamu daripada azab api neraka. Jadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Itu kan yang Nabi suruh kita 4 kalimat tu. Sebab memang itulah yang kita inginkan, kan. Bahkan dalam kita berkumpul ni, walaupun ialah kita kumpul ni dalam kita panggil alam maya lah orang panggil, kan. Tapi perhimpunan kita ni memang setelah kita balik, kita habis ni, selesai ni, tutup ni, maka malaikat-malaikat yang hadir bersama, insya-Allah malaikat hadir ni, walaupun jelah kita di tempat-tempat yang berbeza tapi kumpul dalam maksud yang sama, maka akan segera lapor kepada Allah. Dan salah satu yang Allah tanya apa yang mereka inginkan, malaikat kata mereka ingin syurga. Apa yang mereka minta lindung, mereka minta lindung neraka, itu akan dilaporkan langsung oleh malaikat direct setelah selesai daripada program ni. Maknanya itulah dia kelebihan kita hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Masya-Allah, tabarakallah, kan. Kita mungkin tak nyatakan secara langsung hasrat kita tu, tapi malaikat tahu dah hasrat dan niat kita. Mana ada antara kita yang nak sebaliknya, kita memang nak syurga, kita tak nak neraka. Malaikat terus luahkan perasaan kita tu kepada Allah. Itu yang untung orang selalu datang majlis ilmu, majlis zikir ni. Sebab malaikat tolong report ke Allah. Kita nak minta tadi nak salurkan jannah, tak tahu entah sampai entah tidak kepada Allah. Minta maaf cakap lah. Kecuali pada Ramadan ni memanglah sebab pintu langit dibuka, Allah bagi mudah untuk akses kita punya doa kepada Allah. Tapi kalau bulan-bulan lain, sebab tu kita kena hadir majlis ilmu, majlis zikir, kan, majlis-majlis yang baik, sebab dia akan, malaikat tolong bawakan kita punya hasrat tu. Itu masya-Allah, tabarakallah. Jadi kerana umat-umat yang sebelumnya ataupun kita kata orang-orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi ni, mereka tak menyangka bahawa mereka akan kembali kepada Allah. Sedangkan itulah perkara-perkara yang kita kena imani, kita kena yakin bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dihisap. Dan jadi orang-orang ni apabila mereka lupa
dan tak mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku kepada umat sebelumnya, maka mereka akhirnya binasa. Mereka diazab dan mereka tidak dapat lagi untuk kembali lagi ke dalam kehidupan dunia ini. Itu adalah merupakan apa yang akan berlaku kepada mereka yang kita panggil ingkar kepada apa yang dibawakan oleh para rasul. Kemudian ayat yang ke-32, in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun, dan setiap umat sebelumnya akan dihadapkan kepada kami seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kan? Mereka akan dihimpunkan, kita semua akan dibangkitkan. Maka ketika kita bangkit daripada dunia ini, kemudian kita akan dihimpunkan dan kita akan dihitungkan, dihisapkan kita punya amal, dan kita akan dibalaskan. Macam itulah dia punya proses dia. Sama ada orang itu dia banyak buat amal baik ataupun dia banyak buat amal yang buruk, kan. Jadi itu semua adalah merupakan daripada apa yang bakal dilalui oleh semua manusia. Ya. Kemudian ayat yang ke-33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ya. Dan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Maksudnya walaupun khitab ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang tidak mempercayai kepada hari kebangkitan, kan? Sebagai tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, supaya mereka boleh renung. Kita ni, Allah suruh kita ini renung, atau dalam istilahnya disebut dengan tafakur. Tengok benda-benda tu bukan sekadar tengok surface saja, tapi biar hati kita. Kan kita tengok contohnya Allah bagi perumpamaan ni, contoh ni bumi yang tandus, kan, dianya tandus, tak ada apa-apa yang tumbuh kat situ lah, kering kontang kan, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada apa yang boleh timbul tu. Kemudian Allah turunkan hujan, contohnya basah dia. Kemudian kami, yakni Allah, hidupkan bumi itu jadi subur. Kemudian keluar biji-bijian daripada tanah tersebut. Dan daripada situ pula dapat dimakan. Ya, menunjukkan akan kuasa Allah yang sangat hebat. Dan betapa Allah maha kuasa untuk dapat menghidupkan yang mati. Jadi sebenarnya Allah nak ingatkan, kalau ada orang ragu tentang nanti boleh ke dibangkitkan semula ni orang yang dah mati. Dah jadi tulang, jadi tanah dah. Kan? Boleh ke? Allah kata tengoklah tanah yang tandus tu. Yang mungkin kamu rasa tengok, alah ini tanah tak ada apa, tak boleh hidup ni, tanah mati ni. Tapi ternyata Allah boleh ubah status dia menjadi tanah pertanian, contohnya. Kan, disuburkan jadi tanah subur, boleh tak? Kamu sendiri jadi saksi, kata Allah. Ketika Allah turunkan hujan, contohnya, akhirnya tanah tu jadi lembap, basah, dan juga akhirnya subur. Dan bila ditanam, tumbuh subur dia punya pokok dan juga dia punya hasil tersebut. Ya. Naam. Ahyainaha, kata Allah, kami hidupkan bumi itu. Kami keluarkan habban faminhu ya'kulun. Kami keluarkan biji-bijian, maknanya buah-buahan. Kami keluarkan daripadanya gandum, kami keluarkan dari beras yang kita makan tu kan. Yang menjadi, maknanya Allah nak bagi tahu bahawa kami jadikan dia sebagai penyebab rezeki bagi mereka dan juga rezeki untuk ternakan-ternak. Kita ni kalau menternak pun, macam dulu di apa namanya, di negara-negara Arab ya, dulu time kalau ialah takdir Allah kemarau di tempat tu, habis ya. Bukan masalah mereka saja susah, manusia, tapi mereka ni yang mengembala, yang ada kambing, bela kambing, bela unta, bela apa, mereka nak makan apa? Tu yang kadang-kadang tu mereka terpaksa nomad tu, yang kita kata orang-orang Arabi Badui tu, mereka terpaksa pindah kan, time tempat kemarau tempat dia pindah tempat lain.
tempat yang ada subur, ada pokok-pokok yang boleh diragut ataupun dimakan oleh haiwan ternakan mereka, ada sumber air, barulah kita panggil mereka boleh hidup, kan, macam tu. Jadi bermakna Allah nak tunjukkan bukti supaya kamu boleh lihat dengan senang, dengan mudah. Kalau kamu masih lagi meragui tentang adakah nanti seorang yang dah mati, dah hancur, dah boleh jadi tanah, tiba-tiba boleh dibangkitkan semula. Kan? Sebab tu ketika mana Nabi Uzair dia lalu kat satu kampung, dia kata au kal marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Allah kata ataupun seperti seorang lelaki yang lalu kepada satu tempat atau kampung yang telah hancur, tinggal puing-puing dia punya bangunan dia semua dah dihancurkan oleh satu orang yang datang dengan pusaka bertentera, mereka hancurkan tempat tersebut. Kan dalam tafsir tu kata Nebuchadnezzar lah, iaitu Batan Akhsar, datang hancurkan tempat tu. Macam Napoleon lah, Napoleon ni yang kalau dia conquer satu tempat, dia akan hancurkan tempat tu. Walaupun tempat tu cantik macam mana pun, dia okey, dia enjoy dulu tempat tu. Lepas ni dia kata aku nak hancurkan supaya sebelum lepas aku tak boleh nak enjoy tempat tu. Ni sikap orang-orang jahat lah dia kata. Lepas tu kalau saya pergi sebelum ni dengan WTA, pergi ke Spain, kita pergi ke Alhambra, kan. Alhambra tu kita tengok sebenarnya dia bukanlah tinggal istana tu je. Istana tu kita tengok cantiknya. Sebenarnya dia satu kota, satu bandar yang besar. Semuanya cantik-cantik, hebat-hebat bangunan-bangunan dia yang dibina. Menjadi satu bandar yang lengkap. Tapi apabila kita masuk kawasan tu, tak ada lah, mana ada bandar pun. Kan? Yang kita tahu, kita akan pergi ke istana tu, ke tempat tu, yang cantik tu. Kenapa dikatakan bahawa sebab kota tu dimusnahkan oleh Napoleon. Tapi yang macam mana boleh tinggal reserve yang cantik tu, sebab dia punya petugas-petugas dia tu yang pergi bom tu, letak bom tu, yang seorang ni yang nak letak tu tak sampai hati. Dia rasa ada sayangnya. Dia tak letak. Yang lain tu hancur, yang tu dia tinggal. Mungkin ada hikmah. Allah SWT mungkin gerakkan hati dia supaya tak musnahkan. Sehingga hari ni kita boleh untuk pergi tengok. Pergi tengok tu bukan hanya sekadar nak tengok cantik tu, satu hal lah, kan. Memanglah cantik ni satu yang memang kita suka. Tapi adalah sebagai ibrah, pengajaran. Bahawa tahu bahawa dulu Masya Allah Islam ni adalah satu agama ataupun sangat gemilang pada waktu itu. Bukan hanya daripada segi sudut kita panggil spiritual, akhlak, kan. Tapi juga dari segi sudut keduniaan pun hebat sebenarnya. Islam ni kalau kita betul-betul ikut dari segi sudut keduniaan pun hebat. Teknologinya, kepandaiannya, kita tengok menghasilkan tokoh-tokoh yang hebat. Kalau kita tengok macam mana dia bina begitu teratur dengan kita panggil potongan yang begitu tepat, warna yang begitu indah. Ini semua hebat, kan. Sebab waktu tu zaman kegemilangan Islam, zaman Andalus pada waktu itu, yang mana seni bina ini dikuasai oleh kaum muslimin yang begitu hebat. Masa tu, pada waktu tu Eropah menjalani kepada zaman kegelapan. Mereka sendiri pun hantar utusan mereka untuk belajar, minta bantuan daripada khalifah pada waktu itu, kan. Zaman Andalus kuasai Spain hampir 700 tahun, bukan sekejap, kan. Tapi akhirnya jatuh kerajaan Islam. Itu sebab apa? Agak-agak sebab apa? Kita ni sebenarnya di antara paling utamalah kenapa Islam, ataupun kita bukan Islam, kaum muslimin ni mereka akhirnya daripada satu pemerintahan yang hebat akhirnya jatuh, tidak lain adalah kerana hasad dengki dan satu sama lain, kan. Berebut kuasa antara sama lain. Kita ni tak ada satu penyatuan. Kita selalu berpecah belah. Inilah dia merupakan daripada problem yang ada sampai hari ni. Kalau kita tengok yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku, kita tengok kaum negara Islam yang diserang. Ini cerita, lepas tu kita masih ada cerita lagi mazhab apa, kita masih cerita lagi fahaman apa. Sedangkan kita dah tahu dah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka saudara kita lah, tak kira lah. Nanti fahaman tu nanti kita cerita lah. Tapi kalau dia dah disebutkan sebagai Muslim, maka dia saudara kita. Kita kena sokong, kita kena bantu dia. Tapi kita tengok hari ni apa yang berlaku. Sekitar daripada tu negara-negara Islam, apa yang mereka buat.
Kan kalau negara Islam tu bersatu, untuk bersatu, tak ada yang berani pun. Tapi ialah perpecahan-perpecahan yang berlaku saling kita panggil penting diri sendiri dan dunia yang menjadi ujian yang besar. Lepas tu Nabi kata, aku sebenarnya tak takut kamu miskin. Aku takut sebenarnya aku bimbang kamu akan limpahi dengan kekayaan seperti mana dilimpahkan kepada umat sebelumnya. Kamu akan berebut-rebut. Dan kamu akan dibinasakan oleh dunia itu, kata Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, kerana penyakit wahan, penyakit yang hubud dunia, cinta dunia dan takut mati tu, yang menyebabkan kita tengok hari ni semuanya seperti dipegang atau diikat pegang telinga atau di hidung mereka tu oleh musuh-musuh lah. Sedikit masuk geopolitik pula kan, kita kaitkan dengan tu. Dengan suasana hari ni kita tengok. Kemudian ayat yang ke-34, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin fajjarna fiha minal uyun, dan kami jadikan padanya ataupun di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Jadi menunjukkan asal bumi itu dianya mati, kemudian Allah turunkan hujan jadi dia subur. Kemudian daripada subur itu boleh tanam tumbuh-tumbuhan seperti pokok kurma, kita boleh tanam anggur, yang mana dianya asalnya daripada biji je. Kalau kurma kan asal pokok tu dia biji dia. Anggur pun begitu juga. Anggur tu biji-biji dia letak situ, dia tumbuh. Subhanallah. Yang mana nak bagi lagi dia subur dan terus dia subur adalah Allah keluarkan air daripada tanah pula. Itu dia panggil mata air tu. Untuk nak supaya dia dapat mengairi kepada tanaman-tanaman tersebut. Sehingga dapatlah mereka bercuduk tanam dan memetik kepada hasilnya. Ini kamu tak tengok ke? Kamu ni wahai orang-orang, kalau kitab itu ceritanya pasal orang-orang musyrik Mekah. Kan? Mereka tahu bahawa di tempat-tempat mereka tu inilah yang berlaku. Asalnya adalah tempat yang tandus. Kita tahu Mekah ni tempat yang kita pun cakap sebelum ni, Nabi Ibrahim kata tempat yang memang dianya sangat tandus. Tapi kemudian keluar Zam-Zam. Kemudian keluar pula telaga-telaga lain. Ya Allah keluarkan air mata air. Sehingga subur tempat-tempat di sekitar Mekah tersebut dan mereka boleh tanam daripada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Begitu apatah lagi di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah. Kita sebut. Liya'kulu min samarihi wa ma'amilat wa aidihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan daripada buahnya. Dan dapat hasil usaha tangan mereka, dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur, kan? Jadi makna Allah SWT nak bagi tahu tentang sebagai satu contoh betapa Allah SWT banyak limpahkan kurnia kepada kita ni. Walaupun pada sisi yang utama Allah nak cerita pasal yang mati pun Allah boleh hidupkan, tanah yang mati pun Allah boleh suburkan, apatah lagi untuk hidupkan balik orang yang telah mati ni adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'amilat aidihim, itu yang telah diusahakan oleh tangan mereka. Walaupun dia usahakan, tapi tidak lain adalah berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kerana kalaupun seorang itu tanam, ada orang dia kadang-kadang tu apa dia tanam tak tumbuh. Sampai orang tua kata ini tangan panas ni, kata, kan? Dan kita pun tengok tangan kita ni panas ke sejuk kan, kita tak tahu kan. Sebenarnya memang ada orang kena tanam tak tumbuh, ada kan. Ada orang tanam tumbuh subur, Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kita kena bukan itu tangan panas sejuk, tak. Sebenarnya yang nak tumbuhkan tak tumbuhkan ni Allah SWT. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah kata, tidakkah kamu adakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Memang kamu tanam tapi kami yang tumbuhkan. Sebab ada je yang ditanam tapi tak tumbuh. Kalau tak diizinkan oleh Allah SWT. Itu berkat rahmat Allah sebenarnya yang tempat tu dia tumbuh. Bukan kerana usaha dan jerih payah daripada manusia. Bukan pula kerana kemampuan dan kekuatan kepada manusia tu, tak. Tapi sebenarnya dan tidak diusaha, dan daripada maksudnya tapi cuma kamu dah usaha, Allah berikan peluang itu. Tapi untuk kamu ketika mana merasakan tengok aku ni hebat, tengok aku boleh tanam, aku boleh tumbuh, aku tanam. Tak, tumbuh tu kerana berkat rahmat Allah. Kan?
Bukan kerana hebatnya kamu, bukan kerana kemampuan kamu. Sebab Allah boleh je nak tumbuhkan. Dan Allah boleh pula kalau dah tumbuh tu, hancur dan musnahkan. Kan begitu. Betul Allah kata, afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur? Kenapa mereka tak syukur dengan apa yang dilimpahkan oleh Allah? Dengan nikmat yang macam-macam tu. Tak terhitung banyaknya. Ya? Itu Allah soalkan. Kenapa mereka tak bersyukur? Kenapa mereka tak syukur? Sebab tu kita kena tanya. Berapa adakah kita ni sudah betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afala yashkurun. Dalam ayat ni kita boleh untuk ambil pelajaran adalah kita ni masalah bukan mesti kita tanam, tapi kita punya yang kita kena syukur sangat ni, walaupun kita tak tanam tapi kita dapat hasil tu. Kan banyak tak kita kat dalam pinggan kita sebuka tu, cuba kita tengok sekejap kita duduk sekejap, kita pun tengok dalam tu ada kurma. Kita tengok kurma tu, kurma ni ya Allah, Allah yang ditanam kan, kurma ditanam kemudian tumbuhlah dia bertahun-tahun baru nak buah pula. Tapi kurma ni yang tumbuh yang ni boleh sampai kat kita ni, rezeki tu masya-Allah. Tengok pula dalam tu ada nasi kan. Ya Allah, nasi ni, beras ni datangnya daripada sawah ni. Yang mana dia pertama ditabur dia, kemudian diairi dia, dibaja dia. Tapi tiba-tiba senang je dapat depan kita, dah siap ada dah. Masya-Allah kan. Lauk pula apa? Lauk kita semua ada lah kalau boleh tu. Darat, langit, udara, laut semua ada lah dalam tu. Kan? Kita faham kan? Lauk kita ni baik darat, laut, udara semua ada. Kan? Dalam tanah semua ada lauk itu tu. Baik itu ternakan, baik itu ikan, baik itu udang, baik itu burung, baik itu semua ada, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Subhanallah, semua dalam pinggan kita tu. Takkah kita bersyukur? Tiba-tiba mudah je Allah berikan dan sampaikan kepada kita. Itu yang kita ni kena selalu lihat sesuatu itu, melihat betapa besarnya kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Waktu Ramadan mendidik kita ni sebenarnya ingat kepada Allah. Ingat kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ramadan mendidik kita ni untuk kita insaf dan mengenal diri kita sebagai seorang hamba. Dan Ramadan itu mengenalkan kita kepada pencipta kita, kepada yang memberikan kurnia, nikmat kepada kita. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci dia, yakni Allah, yang telah menciptakan semuanya azwaj, berpasang-pasangan. Diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan daripada diri mereka sendiri, daripada manusia itu. Dan maupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi Allah mulakan apabila sesuatu itu dimulakan dengan kalimat tasbih, subhanallah, adalah untuk menunjukkan betapa sempurna dan maha kuasa hebatnya Allah ni, subhanallah. Kerana kalimat tasbih juga adalah kalimat tanzih dipanggil. Tanzih di sini maksudnya menafikan kekurangan dan kelemahan Allah. Sebab biasanya nafi itu lebih kuat daripada dipanggil daripada penetapan. Kan? Kita ada isbat, ada nafi. Seperti kalau kita kata kita punya kalimah syahadah ataupun ucapan la ilaha illallah, itu ada nafi dan ada isbat. La ilaha illallah, nafi dan isbat dipanggil. Kenapa kita mulakan dengan nafi dulu? Kenapa tak kata Tuhan aku hanya Allah? Tuhan Allah, Tuhan hanya Allah. Tapi kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Kerana penafian itu lebih kuat. Sebab tu kita kata dimulakan dengan nafi itu akan lebih kuat. Contohnya kita kata hari ini
Uh, Dua orang tak datang. Kan hari ni tak masuk, 5 orang tak masuk dalam kita punya kelas contoh. Pernyataan. Tapi kalau kita semua masuk kecuali tak ada yang tak masuk kecuali 5 orang. Maknanya tu lagi kuat lagi. Maknanya memang semua masuk lah. Kan? Seperti mana Allah tegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan kau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat. Itu memang dia punya kuat lah. Itu kita ketika mana Allah SWT mulakan dengan subhanalladzi, iaitu tasbih untuk menjaga Allah tak ada kekurangan sikit pun. Allah tak ada kelemahan sikit pun. Dia tu kuat lah, seorang tu kuat. Dia tu kuat tau. Kuat, tapi mungkin ada kelemahan. Tapi kata, dia tu memang tak ada kekurangan, kelemahan sikit pun. Kuat betul. Itu yang kuat sungguh tu, tak ada kelemahan. Kalau orang cakap, dia tu kuat lah, dia tu pandai lah. Yelah, kuat, pandai. Tapi mungkin ada yang lebih kuat, ada lebih pandai. Tapi dia kata, tak ada orang yang lebih kuat daripada dia. Tu memang kuat betul lah tu. Kan, macam tu lah kalimat tasbih tu. Maha suci Allah. Allah tak ada kekurangan, Allah tak ada kelemahan. Allah maha sempurna, Allah maha kuasa. Yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan semuanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Apa yang disebutkan berpasang-pasangan? Memang betul. Kalau tumbuh-tumbuhan ada pasangan tak? Ya ada. Ada X dan Y, dia punya kromosom tu, dia punya ada pasangan. Jantan betina. Kita kalau belajar tentang ilmu apa? Tumbuh-tumbuhan ni. Nak kahwinkan dia, nak tutkan dia. Ada jantan, ada betina. Kita kena ada pasangan baru dia boleh untuk nak berbunga atau berbuah. Ajib. Begitu juga haiwan, ada jantan ada betina. Begitulah anfusikum terhadap diri kamu sendiri. Ada pasangan tak? Mestilah ada. Lelaki dan perempuan. Yang gila ni orang-orang yang LGBT tu yang tak betul. Kerana dah Allah jadi pasangan, lelaki dengan perempuan. Tiba-tiba dia menyalahi fitrah. Kan? Dia pula tak ada konon yang tak perlu ni kita kena ikut fitrah. Dia kata kena ikut kita punya kemahuan kita apa semua. Dia dah mengubah kepada apa yang menjadi sunnatullah yang diciptakan oleh Allah, dan Allah berikan kepada kita peluang untuk hidup berpasang-pasangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi wa mimma la ya'lamu, dan dia kata apa yang mereka tak tahu. Ada macam-macam makhluk beraneka ragam yang tidak mereka ketahui. Banyak sebenarnya. Sebab tu ada kalanya saya suka juga tengok dokumentari kan, yang telah pun dia dibuat oleh orang-orang yang sanggup mereka ni meluangkan waktu mereka ni nak kaji tentang keajaiban kejadian di bumi ni. Baik itu daripada tumbuhan, baik itu daripada haiwan-haiwan. Kadang-kadang kita tengok amaze gitu, ya Allah hebatnya. Tapi amaze tu untuk apa? Hebatnya ciptaan Allah sampai begitu. Tapi yang memang effort dia orang ni yang buat tu, hebat tu kan. Hari ni kita, kalau dulu Allah suruh kita renung, tengok unta depan mata, tengok gunung, tengok langit, tengok bumi, tengok tumbuh-tumbuhan yang ada kat kita, tengok hewan ternakan kita. Sekarang ni lebih hebat lagi, sepatutnya kita punya rasa iman tu lebih kuat lagi, sebab hari ni kita boleh tengok lebih deep, lebih dalam lagi dengan kajian-kajian teknologi yang ada sekarang ni. Sampai ada yang kadang-kadang dia untuk nak kaji tentang haiwan ni duduk berjahun-tahun kat situ. Berkemah kat situ, duduk macam tu, makan minum kita panggil buang air semua kat situ untuk nak tunggu ni haiwan ni punya tu proses daripada dia lahir sampai dia nanti tu kemudian dia akan ada anak. Ya Allah, apa dia makan, dia pergi mana. Hari ni kita hanya tengok je apa yang dah dia buat kajian tu. Dan kita akan tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu kalau orang yang beriman lah. Tapi kalau orang yang bukan beriman, maka dia tengok tu sebagai satu yang kita kata bestnya, hebatnya apa semua. Tapi dia tak lihat yang maha hebat. Iaitu yang kita sebut Subhanallah. Maha suci Allah yang maha hebat tu. Yang telah pun mengatur semua. Kita pun kata macam mana Allah takbir semua punya detail macam ni. Memang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang bila kita baca tu, kita memang, ya Allah, aku tak naklah buat tahat kat engkau, ya Allah. Aku tak naklah, ya Allah, aku nak tentang engkau. Aku tak naklah buat salah, ya Allah. Aku tak naklah aku ni mengingkari engkau, ya Allah. Engkau punya hebat ni macam kan. Jadi kita lebih insaf, kita lebih lagi sedar, kesedaran tu lebih. Sebab tu ada term pengataan mengatakan tafakkaru sa'a khairu min ibadati sana. Tafakur sesaat itu lebih baik ibadah setahun.
riwayat 1000 tahun. Sebab kadang-kadang bila tafakur tu betul-betul mendalam, kita punya rasa iman tu dan kita punya keinsafan tu lebih tinggi. Berbanding kadang-kadang tu kita ibadah solat tu dah banyak kali solat tapi tak ada apa pun perubahan. Bukan kata solat tak bagus, solat tu wajib kita kena buat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dengan tafakur itu dia lebih mendalam kesannya. Jadi kita boleh bawa dia ke dalam ibadah solat kita, dalam kita punya ibadah itu dia disebutkan dengan tafakur. Lepas tu wa mimma la ya'lamun, kata Allah SWT, daripada apa-apa yang kamu tak tahu, banyak lagi sebenarnya yang Allah jadikan daripada yang luar biasa. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Malam ini adalah tanda kebesaran Allah. Kita pun kadang-kadang tu tengok, daripada terang boleh jadi gelap. Jadi malam pula. Kalau kita sebab kita dah biasa, kita dah duduk macam dah lama, kita tak ada apa, siang malam. Tapi sebenarnya malam tu kita ajaib tengok tiba-tiba jadi terang, jadi gelap. Kan? Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kami tanggalkan siang daripada malam tu. Allah kata gunakan kalimat tanggal tu. Kan? Kami tanggalkan. Dia kata. Daripada yang siang, dia kata tanggalkan siang dari malam itu. Sehingga ketika itu juga mereka akan berada dalam kegelapan. Jadi macam seolah kita kata terang, cabut terang tu, cabut. Jadi gelap. Masya Allah. Kami tinggalkan siang tu daripada malam tersebut. Maknanya kami selesaikan siang dengan malam. Kami selesaikan waktu siang tu dengan masuknya waktu malam. Itu adalah merupakan daripada apa yang kamu saksikan. Sehingga faidahum muzlimun, sehingga mereka berada dalam kegelapan. Jadi proses kejadian itu adalah suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ayatul lahumul lail nasru minhu an-nahara wa idhum muzlimun wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi kemudian Allah menyebutkan wasyams, iaitu matahari, berjalan di orbitnya, beredar di orbitnya. Dan demikianlah ketetapan Allah Maha Berkuasa, Maha Mengetahui. Dulu saya mengajar di UiTM, salah satu daripada subjek yang kita offer kepada non-Muslim pada waktu itu. Dan saya belajar mengajar di Intech lah. So adalah tentang comparison agama lah, ataupun kita panggil perbandingan agama. So salah satu daripada yang kita minta mereka buat research adalah tentang kejadian alam menurut perspektif agama dan saintifik lah. So kalau kita tengok dan Muslim ni, mereka nak buat tu, bahkan kalau mereka boleh pilih, mereka nak buat menurut agama Islam. Kan? Sebab apa? Sebab rupanya tanya-tanya mereka berebut nak buat agama Islam ni. Walaupun dia bukan Muslim, mereka ada agama masing-masing. Tapi kalau kita buat selalu itu, dia akan berebut nak buat Islam. Sebab apa? Sebab sumbernya jelas. Senang mereka nak dapat. Rujukannya jelas dari isu agama tu. Kan, Islam dah bagi tahu semua tentang apa-apa yang tu. Tapi agama-agama lain, jam tu bang. Kan, jam. Dia mana dapat nak tahu tentang kejadian alam, mana kitab dia orang sebut, macam mana ada ajaran mereka. Tapi yelah, mereka kena buat lah. Sebab tu apabila tu terpaksa undi pula. Akhirnya yang dapat kumpulan yang dapat buat kejadian alam menurut perspektif Islam ni, itu lebih seronok lah mereka kan. Tu apabila mereka buat presentation tu, kadang kita tengok dia orang ni betul-betul mendalami lah, kita kata kan. Sebab memang kalau kita tengok Al-Quran juga mencarakan tentang astronomi, tentang cakrawala, tentang kejadian alam. Sempurna, Masya Allah kan. Kalau kita tengok matahari ni, dia berputar kepada orbitnya. Dulu
tak habis dengan bergaduh antara golongan-golongan astronomi ni, bahawa yang berpusing ni adakah matahari yang berpusing mengitari kepada bumi ni, atau bumi yang berputar kepada matahari. Kan, bulan dia jadi masing-masing ada kata tak, bumi yang pusing kepada kata matahari ni bergerak, dia pusing. Rupanya Allah kata matahari ni dia tak pusing, dia duduk kat situ je. Dia pusing kat orbit dia kat situ. Bumi ni yang pusing matahari tu. Macam tu. Kan? Bulan lain pula sifat dia. Sebab tu subhanallah, Quran dah jawab semua dah. Kan? Masa tu belum ada lagi zaman Nabi yang sebutkan dengan ilmu astronomi seperti mana yang hari ni boleh nak skop tengok apa semua, tak ada. Tapi Allah dah bagi tahu dah. Wa syamsu tajri mustaqarrin laha. Matahari tu berjalan di tempat peredaran dia, duduk kat peredaran dia. Itu adalah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Iaitu itu adalah merupakan daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah pun kalau kita lihat matahari penting. Pertama Allah nak bagi tahu tentang kedudukan matahari itu, kan. Dan keduanya sebenarnya Allah nak bagi tahu betapa kita ni hidup dengan nikmat sebab adanya matahari itu. Allah jadikan dianya sebagai suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tak ada matahari kita tak boleh hidup. Semua perlukan matahari. Bahkan kulit kita ni perlu matahari. Cubalah duduk dalam satu tempat yang tak ada matahari lama. Apa berlaku kepada kulit kita, kepada diri kita. Dan sebab tu Ashabul Kahfi dia tidur 300 tahun, 309 tahun. Adakah mereka duduk dalam gua tu tak kena matahari? Tak. Allah bagi matahari. Bagi limpahan matahari supaya kulit mereka terjaga. Supaya mereka tu dapat, kita panggil cahaya matahari. Untuk kekal mereka tu, maintain. Sehingga disebutkan limpahan tu kena. Tapi tak kena direct. Kalau kena direct pula terbakar pula. Sebab kita duduk satu tempat tu, duduknya tu panas tu, bakar kulit kita. Kita kena jalan, gerak kan. Jadi matahari tu bukan kena direct limpahan matahari. Itu semua Allah ceritakan kepada tentang Ashabul Kahfi sebab mereka orang beriman. Allah bantu mereka, tolong mereka dengan nikmat dia. Masya Allah, dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi matahari ni penting. Jadi matahari ni disebutkan, bahkan digunakan untuk apa lagi matahari ni? Untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada matahari, kita tumbuh-tumbuhan tak boleh berbuah. Apatah lagi kalau kurma ni memang perlukan matahari yang sangat sangat kuat. Sebab tu kalau kita pergi musim panas di negara Arab, contohnya pada bulan 7, bulan 8, dia punya panas luar biasa betul sampai 50 apa semua. Sebab itu penting. Kalau tak panas macam tu tak berbuah. Tak boleh keluar buah kurma. Sebab tu ada di antara orang tanam buah pokok kurma kat Malaysia, kadang-kadang tak berbuah pun sebab dia punya panas tu tak, heat dia tak sampai pada tahap yang sepatutnya. Perlu adanya matahari atau kepanasan tersebut. Selain daripada itu, di antaranya kalau kita kata fungsi daripada matahari yang Allah jadikan itu adalah untuk supaya Allahumma salli ala Muhammad, untuk memberikan cahaya kita kata kepada bumi ni, kan. Itu yang kita kata terang, masya-Allah, kan. Sehingga kita boleh untuk nak menjalani kehidupan kita ni dengan jelas, dengan terang. Dan itu adalah merupakan juga daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi Allah sebutkan tentang matahari dalam ayat ini adalah untuk menyatakan keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemudian Allah ceritakan tentang itu adalah merupakan ketetapan Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urdul qadim. Kemudian Allah cerita pula tentang makhluknya juga yang agung, yang hebat, namanya bulan. Yang telah pun kami tetapkan tempat peredaran dia. Bulan bergerak, beredar. Tempat peredaran dia berjalan, bulan. Sehinggalah sampai dia beredar tu, sampailah tempat terakhir, kembalilah seperti mana tandan yang tua. Maksudnya dia jadi seperti tandan yang tua ni. Ialah kalau kita tengok matahari ni, dia daripada bulan, anak bulan, kemudian bulan sabit, kemudian setelah itu jadi bulan penuh, kemudian dia kembali pula jadi bulan sabit, kemudian dia jadi anak bulan. Dia maksudnya dia jadi kecil balik. Macam tandan, kita kata tandan
yang tua disebutkan dalam tu. Uh, Maknanya bulan tu pertama kecil, bentuk sabit, kemudian jadilah dia purnama, kemudian dia akan seperti tandan kering yang melengkung. Jadi melengkung balik. Macam tu. Jadi Allah gambarkan itu supaya dapat untuk direnung, supaya dapat untuk nak dihayati daripadanya. Nah, jadi dua makhluk ini yang disebutkan matahari dan bulan, seperti mana yang juga semalam kita menghadapi fenomena gerhana, kan? Jadi apabila gerhana, ada gerhana, dia sebut dengan gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kerana bulan ni adalah disebut dengan khusuf. Kalau matahari dia panggil kusuf, kan? Jadi apabila berlaku je gerhana, Nabi SAW, pertama apa sikap Nabi? Nabi akan rasa takut dan bimbang. Kenapa Nabi takut dan bimbang? Itu kita kata kerana fenomena gerhana ini adalah mengingatkan kita tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Kerana hari kiamat apabila berlaku, hancur akan berlagalah semua yang ada kat langit ni, cakrawala dan sebagainya, dan hancur semuanya. Maka Nabi kalau lihat berlakunya gerhana, Nabi akan rasa takut dan bimbang. Nabi akan panggil sahabat-sahabat untuk kumpul. Nabi akan solat dan berkhutbah. Kan? Maksudnya untuk supaya mengingati tentang hari kiamat. Itu juga Nabi kata, apabila berlaku tu, solatlah kamu. Kemudian berdoalah kamu. Kemudian mohonlah ampun, beristighfarlah kamu. Kemudian bersedekahlah kamu. Bersedekah. Sebab nak buat amal. Tentang ini amal terakhir kita. Amal terakhir kita ni, kalau boleh salah satu daripadanya adalah sedekah. Kerana sedekah ini juga memadamkan murka Allah. Membuka pintu syurga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dianjurkan banyak sedekah. Di bulan Ramadan ni adalah saat yang paling utama untuk sedekah. Sehingga disebutkan bahawa sedekah yang paling afdal adalah disebutkan sedekah Ramadan, kata Nabi SAW. Sedekah yang paling afdal daripada bulan Ramadan. Kita ambil yang terakhir daripada ayat yang ke-40 sebelum kita habis. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari itu mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis dia punya peredaran dia. Dia tak boleh untuk nak saling mendahului. Semua dalam ketetapan yang Allah tetapkan dah. Allah dah atur dah. Allah dah tadbir dengan sebaiknya. Sebab tu kalau orang yang kaji tentang cakrawala ni, mereka akan sangat-sangat merasa takjub. Macam manakah boleh untuk ditadbir segala daripada galaksi, daripada kita panggil bintang-bintang yang ada, dia punya tu. Semua bukan sikit ni, banyak ke atas tu, tapi dia tak berlaga dalam sumber lain. Dia ada tempat dia masing-masing, kan? Dan juga terjaga, terkawal. Walaupun bergerak, dia bukannya duduk still, dia bergerak, tapi tersusun. Subhanallah, kan? Sebab yang mengatur dia adalah yang maha kuasa, yang maha hebat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing beredar pada orbitnya. Disebutkan dalam ayat tu. Dia beredar semua dalam orbit dia. Jadi dia tak berlaga. Sebab tu dia boleh ngam, dia berlintas. Sebab tu matahari dengan bulan dia jadi gerhana ni sebab dia duduk dalam, tiba-tiba dia jadi kena berjumpa. Jadi ada kalanya matahari melindungi bulan, ada kalanya bulan melindungi matahari. Macam tu. Kan? Dia bukan melindungi lah, maksudnya dia macam kita panggil overtake kat situ. Jadi berlakulah yang namanya gerhana yang kita sebutkan tu. Semuanya adalah untuk memperlihatkan tentang kekuasaan dan keagungannya Allah SWT. Sebab tu Nabi mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Semuanya matahari dan bulan itu adalah merupakan daripada dua tanda keagungan dari keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia tidaklah gerhana disebabkan matinya seseorang atau melahirnya seseorang itu. Sebab tu tak boleh kita claim, berlaku gerhana ni sebab meninggal fulan tu. Sampai berlaku gerhana lah. Tak. Sebab masa dulu di zaman Nabi SAW, ketika Sayyidina Ibrahim, iaitu anak Nabi Muhammad SAW, Ibrahim,
uh, meninggal dunia, Nabi kan sedih. Waktu dia meninggal tu berlaku gerhana. Mula timbul perkataan, bercakap-cakap, dia kata, ni gerhana ni sebab Ibrahim anak Rasulullah meninggal ni. Tu yang Nabi nak betulkan balik. Jadi ini gerhana ni bukan kerana fulan, kerana orang lain, kerana kuasa Allah. Bukan kerana kematian ataupun lahirnya seseorang. Kan tu supaya betulkan balik lah. Nanti kan takut nanti salah salah apa namanya, salah menisbahkan. Sedangkan kita ni kena kembali kepada kekuasaannya Allah SWT. Dan kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita cakap-cakap benda tu, kita selalu nisbah benda-benda yang kadang-kadang tu kebetulan berlaku tu, mula kita nisbah kepada benda tu. Tak, sebenarnya kita kena kembali kepada kekuasaan Allah SWT. Hadirin rahmati oleh Allah. Jadi kalau kita tengok ayat yang kita bicarakan sebelum ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kepada kita tentang umat-umat sebelumnya yang pernah ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dikarenakan mereka ini ingkar kepada para rasul, mereka tak nak ikut, tak nak mengikut kepada apa yang dibawa, kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Macam kita, kalau kita relate dengan kita, mana kalau kita tak ikut Rasulullah SAW tu, maka kita juga akan menanggung adab. Walaupun umat Nabi Muhammad ni tak ada adab direct macam umat sebelum ni kan. Dia memang diturunkan langsung, boom, macam tu. Kita tak, kita ada tangguh. Tapi still akan ada balasan-balasan tu di dunia. Kan? Yang mungkin kita rasa kita tak faham. Tapi sebenarnya inilah balasan tu yang jadi orang kadang-kadang tak tenang, hidup tak bahagia. Tapi ada, semua ada. Benda kaya-kaya, cukup-cukup tapi tak bahagia sebagai itu adab yang mungkin kita balik tengok balik renung balik tentang aku ni ada yang aku tak ikut para Rasulullah SAW, ajaran Islam yang betul dan sebagainya. Maka apatah lagi nanti di akhirat akan adab. Itu yang lebih menakutkan lagi sebab kita akan kembali kepada Allah dan kita tak akan boleh balik dekat dunia ni walaupun mohon balik, ya Allah boleh tak aku nak hidup balik dunia, aku nak betulkan balik aku punya kehidupan yang aku telah pun buat dan sia-siakan kat dunia tu, banyak menentang kau, aku nak, tak boleh dah, sekali je. Sebab tu kita akan hidup lagi tapi hidup dalam alam lain, alam tanggungjawab, alam hisab, alam untuk kita nak dipertanggungjawabkan. Masa tu dah tak boleh dah, itu darul jaza dah, itu negeri untuk balasan. Darul amal dekat mana? Darul amal dunia ni tempat beramal. Itu yang kita kena ambil pengajaran daripada ayat tersebut, yang mana semua umat ni akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada yang mungkin rasa ragu, betul kan kita ni kalau mati boleh bangkit balik apa semua, ini merupakan daripada apa yang tak diyakini oleh orang-orang musyrikin. Allah kita tengok tanah yang tandus tu, macam mana Allah boleh hidupkan semula dan suburkan, dia boleh tumbuhkan daripadanya tumbuh-tumbuhan. Kamu makan dari tumbuh-tumbuhan tersebut, kan, sehingga dia menjadi sumber makanan kepada kamu dan juga ternakan-ternakan kamu. Kamu lihat bagaimana Allah jadikan daripada apa namanya, daripada tempat tersebut, daripada kering kontang dia boleh jadi subur, boleh keluar air pula, mata air untuk kamu manfaatkan untuk perairan dan minum. Sehingga patutnya kamu jadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu dapat jalani kehidupan ini dengan banyaknya nikmat, limpah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Walaupun kadang-kadang kamu tu sebenarnya banyak ingkar, banyak lupa, banyak lalai, Allah tetap berikan kepada kamu nikmat. Bahkan nikmat yang Allah berikan tu kamu tak mampu nak bayar pun, nak balas pun, nak hitung pun tak mampu. Kan? Kalau hari inilah konsep perniagaan yang ada sekarang ni, semuanya pentingkan keuntungan, kita kena bayar untuk keuntungan. Kalau Allah minta lah macam tu lah, kan? Allah demand banyak-banyak, kita tak dapat lah sebab banyak sangat kita guna ni kan. Bila kita nak bayar? Sebab tu Nabi kata cukuplah dengan melaksanakan solat duha 2 rakaat itu untuk bayarkan punya nikmat setiap ruas-ruas ataupun anggota yang apa namanya, sendi-sendi yang ada kat tubuh kamu tu. Itu pun tak mampu bayar, tapi Allah kata tak apa, aku tak minta banyak, kamu solat duha dah. Masya Allah, Allah baik. Kalau tidak, kalau Allah minta lah kita bayar setiap daripada kita punya sendi ni, tak dapat kita penuh itu. Kalau Allah satu sendi, 1 rakaat, sudah 360 sendi, 360 rakaat. Pengsan kita terawih pun kalau 20 tu memang tak larat dah kan. Dan 8 pun kadang-kadang tu dah tengahan macam ni pun dah skip banyak dah kadang-kadang kan. Itu Allah ni, subhanallah kan. Itu yang kita boleh renungkan juga. Jadi kemudian Allah SWT ceritakan tentang betapa hebatnya ciptaan Allah ini,
yang sangat teratur, yang berpasangan untuk dia boleh untuk lahirkan daripada apa saja, melahirkan pokok, melahirkan dia hasil, haiwan melahirkan anak-anak untuk ditambah ternakan, manusia dengan berpasangan melahirkan duriat-duriat. Allah jadikan cantik dah, semua ada pasang-pasangan dah, jangan kamu ubah daripada sunnatullah itu. Dan kemudian Allah SWT ceritakan tentang keagungan Allah, malam, siang yang kamu hidup dengannya, siang kamu kerja, malam kamu boleh rehat. Kemudian Allah jadikan kamu tengok matahari, kamu tengok bulan yang sangat hebat yang Allah jadikan ni. Semua itu sepatutnya menjadikan kamu benar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluddin ma'rifatullah, kata para ulama. Awal agama itu adalah mengenal kepada Allah. Apabila kamu kenal kepada Allah, maka kamu kenal diri kamu sebagai hamba. Maka kamu tahu apa yang perlu kamu buat sebagai seorang hamba untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu menjalani kehidupan kamu dengan panduan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah kamu akan selamat dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah. Baik, terima kasih banyak Habib Najmuddin. So kita dah sampai ayat ke banyak juga ya Habib. Separuh kelas insyaAllah kita dapat selesaikan insyaAllah sehingga ke akhir kelas kita, kelas ke-8. Kita buka untuk sesi soal jawab sebentar. Boleh siapa yang ada soalan untuk bertanya? 1-2 soalan. Kita buka sebentar kalau ada. Jemput untuk bertanya. Semua masih fokus lagi ke macam mana ni? Dia kadang-kadang online ni bahaya ni. Lagi-lagi puasa kan? Ada yang nak bertanya? Kalau tak ada, tak apa. Ada, masih berjaga. Alhamdulillah. Kak Julie. Kak Julie yang pergi mana dengan kita? Lupa dah. Palestin ya Kak Julie? Balkan. Okey. Bulan 7 ni kita ada ke Xinjiang ya. Iklan sekejap. Iklan sekejap 9 hari 7 malam Utara Xinjiang. Kat sana banyak juga masjid-masjid, komuniti Muslim. Kalau orang Malaysia selalu kan kita makan mi tarik lah, nasi goreng Xinjiang. Tu semuanya daripada Xinjiang. Asli insyaAllah kita dapat rasa kalau kita ikut trip 9 hari 7 malam bersama dengan Habib Najmuddin bulan 7, 24 Julai insyaAllah. Jemput siapa yang nak join, boleh DM admin. Kita akan bagi sharekan flyersnya insyaAllah. Alright, nampaknya tak ada soalan ni Habib. Maka dengan ini kita akhiri kita punya sesi tadabbur dengan sedikit doa daripada Habib, dan kita selepas itu boleh terus tutup ruangan ni. Ada pula, dia memang macam tu. Kalau kita kata kita nak tutup, akan ada masuk soalan. Daripada Puan Faraina. Habib, silakan. Baik. Soalan dia, sebagai wanita dan ibu, apakah persiapan yang boleh dilakukan sebagai persediaan akhir zaman dengan melihat situasi terkini? Masya Allah. Naam. Setiap kita ni memang mempunyai peranan. Setiap kita berperanan. Baik itu disebutkan dengan seorang suami, ada peranan dia. Begitu juga isteri ada peranannya. Ibu ada peranan, ayah ada peranannya. Setiap kita berperanan, hatta kita ada pertama tanggungjawab terhadap Allah yang disebutkan sebagai hamba. Kemudian kita ada tanggungjawab sosial daripada keluarga, masyarakat. Kita ada tanggungjawab. Tak boleh kita kata aku nak ibadah je. Kemudian tak peduli dengan hubungan sesama manusia dan sebagainya. Tak boleh. Kita ada habdu minallah, habdu minan nas. Kita kena jaga kan. Dan semua itu dia ajar kan. Jangan bukan susah pun, sebab dah ada dah manual dia, dah ada dah ajaran dia. Nabi dah bagi contoh dah, Nabi dah bagi tahu dah. Kalau kita ikut je tu, kita dah duduk atas landasan track dia betul. Senang lah. Ni kalau dia menjadi problem sebab kita tak tahu, sebab bukan tak tahu, kita tak ikut. Jadi kita tak ikut tu yang kita kadang-kadang macam mana ini kenapa tak jadi, sebab kita tak ikut. Kalau kita ikut, insya-Allah. Sebab tu apa peranan sebagai ibu, wanita dan ibu? Nabi SAW sebenarnya sangat selalu berpesan kepada orang wanita. Apa kata Nabi SAW?
wahai orang wanita, kamu ni adalah orang yang sangat bertuah, Nabi kata. Sebab apabila kamu dijadikan seorang wanita, untuk kamu peluang masuk syurga ni mudah, kata Nabi. Kata Nabi, kalau kamu jaga solat 5 waktu, kamu jaga kewajipan puasa Ramadan, ni mana kita panggil asas dia, basic. Jaga solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kamu jaga. Kalau kamu tinggal, kamu qada, kan? Sebab kamu kadang-kadang tak boleh tu. Kemudian kamu jaga maruah diri kamu. Ini kita kena jaga maruah diri ni. Perempuan ni dia ada maruah yang lebih. Bukan semua orang ada maruah. Tapi perempuan ni dia ada lebih lagi. Dia kena jaga maruah diri kamu. Kan? Kemudian kamu taat kepada suami kamu kalau kamu dah kahwin. Maka kamu boleh masuk syurga melalui pintu mana pun. Kata Allah, kata Nabi SAW, pintu syurga tu ada 8. Kamu boleh pilih nak pintu solat, nak pintu puasa, nak pintu sedekah, nak pintu zikir. Ya Allah. Sedangkan kamu bukan banyak solat pun. Bukan banyak puasa pun. Tapi sebab kamu dah cukup syarat dari ini, sebagai seorang wanita mukminah tadi, mudah dah untuk kamu. Okey. Kalau sebagai seorang ibu pun, Nabi dah bagi panduan dah. Kata Nabi SAW, wahai ibu, kamu tu adalah madrasah untuk anak kamu. Kamu kena didik anak kamu tu. Kan? Didiklah anak kamu itu, kata Nabi SAW, untuk mereka itu kenal kepada Allah. Sebab tu anak kita ni, kita nak dia kenal Allah. Problem kita sejak kecil, kita ni nak anak kita ni kenal kita. Kan? Sebab tu berebutlah mak ayah ni. Kalau anak tu nak cakap kalimat pertama, kalau boleh tu berebut. Sebut ayah ke sebut mak. Sebut ayah berebut lah. Saya ajar anak dia itu je. Tapi orang yang betul-betul faham, dia nak kalau boleh anak tu kalimat pertama yang disebut adalah Allah. Bayangkan kalau anak tu pertama sebut Allah, kata. Terkejut kita kan. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Daripada Allah tu kita ajarkan pula la ilaha illallah. Nampak? Nanti kita tambah pula Muhammadur Rasulullah. Jadi dia membesar dulu dengan sebab tu kita ketika dia lahir pun kita dah dengarkan dia Allahu Akbar, azan kan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, supaya sebenarnya itulah yang perlu untuk kita ni sebagai seorang ibu nak didik kepada anak ni, untuk mereka dikenal kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga taat kepada Rasulullah atau ikut Rasulullah. Sebab kalau mereka taat kepada Allah, ikut Rasulullah, mereka jadi anak yang paling berbakti kat kita. Tak payah kita nak susah suruh dia buat baik kat kita. Tak perlu susah kita nak suruh dia jaga kita. Tak perlu. Kalau dia taat kepada Allah, dia ikut Rasulullah, memang dia akan automatik dah. Sebab dalam perintah-perintah Allah, dalam ajaran Rasulullah, memang dia suruh jadi anak berbakti, ibu bapa, suruh jadi orang yang buat baik ke orang, macam tu kan. Itu yang kita kena lihat. Jadi, tapi cabaran yang zaman kita ni, mungkin Puan Aina sebutkan, saya faham kita ada halangan-halangan ataupun kita panggil benda-benda yang sangat mencabar lah. Hari ni kita kata kita madrasah, kita nak didik anak kita, tapi sebenarnya anak kita lebih banyak engagement dia dengan yang lain daripada kita. Contohnya media sosial, kan, hari ni mereka lebih banyak kat situ. Jadi peranan kita ni dengan engagement dengan dia dah kurang dah. So dia banyak madrasah dia, belajar dia daripada benda-benda macam ni. So itulah cabaran zaman. Macam mana kita nak menanganinya? So kita kena bijaksana kat situ lah. Kita kena jadi orang yang bijaksana. Macam mana kita nak kontrol, macam mana kita nak kawal, macam mana kita tu. Tapi insyaAllah dia punya pokok pangkalnya adalah daripada kesungguhan kita. Yang keduanya adalah kemudian kita kena banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada aku pasangan dan zuriat yang akan menjadi penyejuk mata, zuriat yang akan baik, yang mengembirakan, yang mengembirakan ni itu yang buat baiklah, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi doa juga merupakan yang penting untuk kita sentiasa panjatkan kepada Allah SWT, selain kita berusaha untuk mendidik mereka dengan didikan yang betul. Nabi kata SAW, semua tu Nabi ajar dah macam mana peringkat pendidikan. Nanti itu panjanglah cerita tu, kalau kita nak cerita pasal tu panjanglah kan, sebab dia macam mana Nabi suruh kita didik anak kita daripada umur sekian dan sebagainya, kan. Itu semua.
yang perlu tu. Kalau kita ikut panduan tu, insya-Allah kita walaupun zaman apa pun, sebab apa yang disampaikan oleh Quran dan juga oleh Rasulullah tu relevan sepanjang zaman. Yang kita itu dulu kot, sekarang ni tak sesuai dah. Tak, kita kena ikut. Itu dah Nabi dah bagi dah asas tu. Dan kalau kita follow, kita akan berjaya. Kalau tidak, maknanya kita sendiri yang tak nak ikut. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khair. Saya nak ambil kesempatan juga nak ucapkan selamat kepada Hajah Mariam, masya-Allah, yang sekarang ni berada dekat Mekah. Untung berada di tanah suci di bulan Ramadan. Jangan lupa doakan kami semua kat sana, tempat mustajab doa kan. Semua selamat menghadapi menjalani ibadah. Dan juga walaupun kita faham suasana yang agak tegang berada di kawasan Timur Tengah, mudah-mudahan Allah lindung, Allah selamatkan semua mereka yang berada di sana, di tempat-tempat yang kita kata hari ini banyak berlaku konflik dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah agar mudah-mudahan saudara mara kita yang berada di sana semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat dan dapat untuk menjalani ibadah puasa dengan berjaya untuk mendapatkan daripada kurnia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفضلنا من جميع الآثام يا عزيز يا علام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Habib. Dengan itu selesai kita punya kelas pada kali ini. Okey, jumpa lagi hari Sabtu nanti, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Eva boleh endkan recording ya? 17.16. Dah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.